pengantin lelaki tengah siap-siap. Tu. Kita tengok barang hantaran pula. Ni ada 5 dulang semua. Semua saya buat sendiri. Alhamdulillah. Kata nak klasik sangat Tak jadi. Jadi macam gitu rupa dia. Sekarang pukul 7.25. Barang dah masuk dalam kereta. Kita tunggu. Pengangkat dulang tak siap lagi. Pengantin dah panaskan enjin. Okey, sekejap ya. Sabar. Kejap lagi sampai. Satu kereta, 2 kereta, satu lagi, 3 kereta, 4 kereta. Sudah sampai. Kami nak parking. Alamak, juru foto kena tinggal. Wow. Ni dewanya. Assalamualaikum. Awal ni Alhamdulillah. Menjemput duduk kat sini. Baiklah, beberapa momen sebentar lagi akan berlangsung majlis ijab kabul yang turut dihadiri kehadiran ahli keluarga, saudara mara, sahabat-sahabat yang teruraikan detik permohonan dalam kehidupan tulisan yang kita raikan pada hari ini. Dan insyaAllah saya akan serahkan majlis sebentar lagi kepada imam yang bertugas bernikah kita. Okey, iaitu Imam Muhammad Hatim, Imam Satu Masjid. Barisan pembawa dulang. Dulang girl. Oh, pengantin. Hai pengantin. Pengantin tak layan. Pengantin busy. Boleh lalu. Boleh. Silakan. Tok Imam dah datang. Alhamdulillah. Tok Imam duduk belah sana.
Macam berkawat je. Saksi dihubungi dan juga saya ini melakukan untuk acara jemput nikah dan rumah iaitu Imam Hakim Imam Satu Masjid Kampung. Ambil kambing lagi sikit. Ambil kambing. Tunggu dia dah duduk. Apa sih dah share? Dah lah tu. Ni, habis pernikahan pakai jana ni. Dah lah tu, pernikahan pakai jana. Dah. Dekat dia? Dekat jana. Dekat jana. Apa punya kualiti ni? Baik, tali pay. Rasa bagi ayah nampak. Yelah, nampak lah. Dekat jana. Sekejap, tak apa. Aku boleh je ke belakang. Okey, sebentar lagi majlis akad nikah akan dijalankan. Kita tengok pengantin perempuan kat mana. Okey, pengantin perempuan dan ibunya sedang menunggu di atas pelamin. Terus tengok akad nikah. Khusus bagi pasangan pengantin pada hari ini. Jadi insyaAllah sebelum kita nak kita nak tahu, kita nak buat tengok atau mikrofon nak tengok pengantin ni sedia tak nak nikah. InsyaAllah sebelum kita akan jumpa sebelah sama-sama kita beristighfar tiga kali, mengucap beberapa syahadat tiga kali dan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Zulfaqar bin Muhammad Nazari. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Zulfaqar bin Muhammad Nazari. Aku nikahkan engkau dengan Nurul Jannah binti Mustafa yang telah berwakil untuk bapanya kepadaku dengan mas kawinnya air kita tersebut tunai. Aku terima nikahnya Nurul Jannah binti Mustafa dengan mas kawinnya sebanyak 3
الحمد لله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بين محمد والبلاد، واهدنا سبيل التقوى والرشاد، وطول أعمالنا في يوم العيش والسرور. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل له فينا ولا معنا، ولا نسمع شقي ولا نقود ولا محروما، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama bulan Ramadan atau lebih, atau saya mungkin saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan Ramadan berturut-turut, atau lebih sedangkan dia taat kepada saya, atau saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau perobatannya atau penganiayaan atau sebarang syariah, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, maka pada ketika itu dia telah anak saya ke atas diri saya. Okey, duduk sana dek. Ibu nak duduk sini. Ni duduk sini depan. Ha? Ha. Penat ni.
Selesai majlis akad nikah pada hari ini. Maka rasmilah anak saya Muhammad Zulfaqar menjadi suami kepada Nurul Jana. Engkau ni Panjang Okey, baiklah teman-teman, untuk acara yang seterusnya saya jumpa laki lelaki Muhammad Zulfaqar bin Azali. Alhamdulillah dengan sekali nafas saja untuk terkisah saluran kita bicara berapa semuanya, ya. Silakan bersama hati. Ada lagi untuk bersama-sama untuk bicara berapa semuanya. Tolong abang bawa ni bagi kat Jana. Bujak-bujak. Dia nak ambil gambar. Dia lepas tu video. Ini. Syah. Bujak. Adik kau. Jualan sahabat lagi di sekolah dia apa jemput semua keluarga hubungan gini kalau ada gambar kat atas jualan yang membersihkan sahabat ini dan sama-sama kita boleh saksikan pasangan mempelai kita boleh kasih sekali dia. Pakar cantik. Cakap kat pakar bagi sekali 300 tu kat Jana. Oh, patutlah apa terjatuh. Dia ada tempat turun ni. Patutlah macam terjatuh. Lepas tu. Dia boleh salah step kat sini. Apa dia? Dia pin ni macam dia belur sikit. Tadi sepakat. Itulah. Lepas tu sini. Sosial sama juga. Baik. Jangan tersungkur kan. Salah nanti. Pergi nak ambil gambar. Ambil gambar kat atas. Ambil gambar kat atas tu kat sebelah juru gambar tu. Pelan besar sikit. Ambil gambar je. Ambil gambar kat atas. Ni. Awak ni. Ni dah on dah. On dah? Letak je. Di live kan? Okay. Ramai yang ambil gambar tu. Boleh lah. Untuk anak-anak sini boleh lah.
saksikan sama-sama kita saksikan pengantin lelaki berjaya atas itu yang pertama. Dia cakap dengan bersifat datang saja je. okey. Dia nak dengar apa okey. Lepas kan? Kita lepas. Kena payung lagi. okey, dah satu pertama selesai. Kita tutup yang kedua. Sesi lepas satu. Okey. Satu yang kedua selesai. Selesai ya? Alhamdulillah. Okey. Kita mohon kepada para tetamu untuk masuk ke dalam haiwan dan kita nak saksikan untuk acara seterusnya. Berikan dengan kita mencipta dalam restu kesemuanya. Sangat baik kita mampu menuju perang bahagia. Simbol bermula sebuah kehidupan baru bersama dengan kasih sayang, kesetiaan dan keberkatan. Lepas bismillah, datanglah kembali kasih. Wahai Raja yang bermasa-masa.
Kejap, kejap.